ucapkan daripada Kota Baru, Kelantan. Kita bawakan kepada anda perlawanan yang ke-204 Liga A1 Semi Pro 2025-2026. Perlawanan antara Kelantan Red Warrior FC yang akan menerima kunjungan daripada Amphos FC dan juga Faiz Nasir telah pun memulakan sepak mula. Satu hantaran awal untuk mendapatkan possession. Penjeras Selangor, dan itu dia. Dan Danang Musa masuk ke dalam kawasan penalti, cuba untuk melakukan hantaran. Oh, cantik. Dia seolah-olah mahu melakukan hantaran tetapi melakukan percubaan terus. Hampir membuka gol yang pertama. Dan Danang Musa dan Danang Musa mencari arah. Dibayangi satu hadangan, hantaran di bahagian kanan. Emmanuel Ibaga! Di saat dia diperlukan, dia ada di situ untuk membuka jaringan, untuk memecahkan kebuntuan. Di saat minit ketiga, menambah koleksi jaringan yang ke-25. Siapa lagi kalau tidak Emmanuel Ibaga? Permata hitam ini terus bersinar dengan bantuan dan Danang Musa cukup tenang menerima hantaran mendadah dan tidak menunggu lama untuk membawa Kelantan Red Warrior di hadapan dengan 1-0. Dari jarak yang cukup baik diambil oleh Aikal. Aikal ditanduk keluar. Faiz Nasir. Arham cuba naik ke atas, akan mengambil sepakan ini. Ada 3 pemain menanti. Kemudian Bagah. Satu tandukan. Oh! Satu set piece yang telah pun dirancang sebenarnya. Saya rasa ini adalah hasil daripada dengan penguasaan 62% daripada Kelantan Red Warrior. Mereka terus menekan satu tolakan. Adakah itu penalti? Oh, tidak. Kita cuba lihat sekali lagi. Tidak ada apa sebenarnya. Ia adalah clean. Ia boleh. Oh, satu lagi pintasan ke bahagian kanan Fazli. Satu yang menggelecek kembali ke belakang. Rabatan. Oh! Diselamatkan pula. Cukup marah Hafizuddin kerana pertahanannya cukup leka dan hampir memberikan hasil. Fazli ke belakang mencari Faiz. Dikuih daripada bahagian kanan. Hop. Ini 3 betting sahaja. Satu hantaran ke dalam kawasan penalti, ditanduk, dikeluarkan 2 kali. Sepakan pertama sikit meninggi. Akhirnya dipintas. Faiz Nasir menolak kepada Emmanuel Ibaga. Cuba untuk mencari rakan masuk ke dalam kawasan penalti, mencari Faiz Nasir namun sedikit ke bahagian kiri. Antara sedikit ke hadapan namun mereka masih lagi meneruskan tekanan. Satu rebatan terus. Wow! Pemain nombor 8 Ahmad Ashraf, Ahmad Azam. Ingat nama ini. Dengan jaringan yang cukup indah, dengan jaringan yang cukup cemerlang, menumpaskan sekali lagi Hafizuddin untuk jaringan kedua Kelantan Red Warrior FC.
Kita lihat bagaimana ini berlaku. Dia tidak dikawal. Menerjah dengan cukup indah. Menerima hantaran daripada pemain nombor 31 Zul Ashraf. Dan kini Kelantan, namun dipintas di situ oleh Zul Ashraf. Emmanuel Mbaga, satu rebatan. Oh! Walaupun ruang sekecil itu, dia cukup optimis dengan kaki kanannya. Armed Forces cuba untuk masuk. Hantaran berjaya lepas. Bahaya. Masih lagi cuba untuk melakukan percubaan. Cemas. Mereka tidak berpuas hati, Armed Forces. Mereka cuba untuk mengatakan terkena tangan. Bermula daripada tangkapan tidak kemas daripada Syafiq Afifi. Azim dari bahagian kanan telah pun dikeluarkan dan dimasukkan oleh Nur Aidil, dan perlawanan di separuh masa yang kedua telah pun dimulakan. Situasi ini, Hadi, hantaran ke hadapan, lepas, peluang, diselamatkan. Masih lagi belum selamat. Hantaran ke hadapan dan ditangkap kemas. Wow, apa sudah jadi? Bisa baik untuk mencari Dandana Musa masuk ke dalam kawasan penalti, dikeluarkan. Baik sentuhan ini, hantaran ke bahagian kanan mencari Dandana Musa, tolakan untuk Emmanuel Mbaga. Masih lagi belum selamat dan dipersalahkan pula. Lepas peluang untuk Kelantan Red Warrior masuk ke dalam kawasan penalti, berebat, namun ada biasan. Itu semua orang kena datang. Sebab apa? Kelantan Red Warrior FC menentang Kelantan Red Warriors, Kelantan WTS. Satu hantaran, ditunduk keluar, dan itu gol. Gol Emmanuel Mbaga secara bersahaja sahaja. 3-0 saudara-saudari sekalian. Pada minit ke-62, menggamatkan sekali lagi Saddam Sultan Muhammad keempat. Kita lihat bagaimana ia berlaku apabila tandukan yang cuba ditangkap oleh Hafizuddin tidak kemas dan bola muntah. Emmanuel Mbaga dengan kaki kiri. Live stream PBB kita, apapun kita berikan tumpuan untuk serangan ini. Rafi bergelecek, masih lagi Rafi berjaya ditepis dalam ruang yang cukup sempit, menjadikan jumlahnya 4.080 orang. Tahniah untuk semua. Baiklah, pengumuman telah pun diberikan di mana 3049 yang hadir pada malam ini. Terima kasih. Hadi akan mengambil sepakan ini ataupun rakannya. Itu rebatan terus tepat. Mereka dalam usaha untuk mencari satu gol sagu hati. Satu tandukan. Oh, cantik. Dia langsung tidak dikawal. Hadi tahu mencari rakannya. Sedikit saja dan itulah dia, whistle panjang telah pun ditiup oleh Khairul Anwar.
bagi memastikan keputusan mutlak pada malam ini. Kelantan Red Warrior FC cemerlang dengan 3